Saya selalu tengok orang naik Skybridge KLCC ni tau. Kali ni, jom kita naik ke tingkat 86 Menara Petronas KLCC. Ada dua cara nak beli tiket untuk naik ke atas ni. Pertama, beli online. Kedua, walk-in atau beli terus di kaunter tiket. Mula-mula, kita akan dibawa ke Skybridge tingkat 41. And you have 10 minutes to spend here in the Skybridge. When time's over, we'll call you according to colour sticker you're wearing, the red sticker group, to proceed back to the lobby. The same lift to go up to the observation deck at level 83 and level 86. Thank you. Thank you. Dari jambatan berkembar ni, cantik sangat view dia. So, kita pun excited. Kita boleh snap gambar atas jambatan Menara Berkembar KLCC ni. Selalu kita tengok puncak Menara KLCC ni dari jauh je kan? Sekarang kita dapat tengok live depan mata. Macam ni rupanya puncak Menara KLCC ni. Sebelah ni pula, nampak tak? Ni Menara KL. Yang ni puncak dia. Selalu kita tengok dari jauh. Sekarang dah nampak dah dekat-dekat. Lepas tu, kita akan dibawa ke tingkat 86. Dari sini, kita boleh tengok lebih jelas pemandangan yang ada di sekitar Kuala Lumpur. Bukan senang tau nak dapat naik atas ni. Akan datang pun belum tentu bila lagi kita dapat naik. Yang selalu kita tengok kat KLCC dari jauh lampu kelip-kelip tu, ni rupanya dia. Puas hati betul dapat tengok depan mata. Yang kita orang tak sangka tu, dari KLCC pun boleh nampak kondo kita orang tau. The last one, waktu ni ada event, kita orang dibawa makan-makan.